Cerita Makcik Mulut Neraka, Kisah Budak 19 Tahun. Genre satira gelap plot realiti sosial kampung. Tema sakitnya dibuli oleh orang dewasa sendiri. Di sebuah kampung terpencil bernama Kampung Lidah Berapi, seorang remaja berusia 16 tahun bernama Faris sering menjadi sasaran ejekan dan gangguan oleh geng makcik-makcik kuat kampung yang mulutnya lebih tajam dari pisau sembelih. Bukan saja mereka suka membawang, malah suka memaksa orang ikut cara hidup mereka, termasuk jodohkan orang sesuka hati. Tapi satu hari, Faris mula lawan balik dan sesuatu yang tak dijangka pun berlaku. Babi 1. Geng Makcik Mulut Neraka. Di bawah pokok jambu belakang surau, berkumpullah 5 makcik paling terkenal di Kampung Lidah Berapi. Satu makcik Nona si mata tajam. Mulut bisa, mata tajam macam CCTV. Semua salah orang dia nampak. 2. Setiap cerita jadi koman lah tu dan suka lebih-lebihkan hal jiran. 3. Mak Ida, tukang paksa. Dari kahwin sampai tukar langsir, semua dia tentukan. Kima Mak Kau Hijau, rambut warna hijau, suka panggil orang dengan nama bapa mak. Mi Makcik Pantat Besar, nama diberi oleh budak-budak sebab kuat duduk atas bangku, tak gerak tapi mulut jalan 24 jam. Mereka macam geng mafia. Siapa tak ikut cakap, siap kena viral kat grup WhatsApp, kami jiran beriman. Target baru. Budak tingkatan 4, pendiam, pandai melukis tapi selalu disindir sebab tak macam budak lelaki lain. Ish, budak lelaki melukis. Kau tak kerja jadi tomboy terus je Faris, oi. Tak reti nak tackle perempuan? Ni anak saudara aku baru balik dari Johor. Komel, jom aku jodohkan. Mak Ida Faris makin stres. Bila jalan ke kedai, makcik-makcik ni sengaja tegur kuat-kuat. Oi Faris, tak kerja ke? Dah 14 dah tua, woi. Tak malu duduk rumah mak? Orang kampung ketawa. Hati Faris mula gelap. Bab 3. Kemuncak tekanan. Hari jadi Faris yang ke-16, dia kena ejek depan orang ramai masa kenduri kahwin anak Mak Ida. Budak ni memang tak ada masa depan. Tengok tu, senyum pun tak reti Kima Hijau. Dia lari balik rumah. Tangannya menggigil, dia hampir bakar semua lukisan. Tapi satu suara kecil dalam hati berkata, tunjuk siapa sebenarnya yang patut malu. Balas dendam senyap. Faris buka TikTok. Dia mula lukis kartun makcik-makcik kampung dengan nama samaran tapi perangai jelas. Setiap episod satu makcik. Gelaran seperti Si Mata Tajam, Mak Kau Hijau, Zending Mak Bawang jadi tular. Orang kampung mula tahu, anak-anak mereka gelak tengok followers naik 200k seminggu. Makcik-makcik mula menggelupur. Ni siapalah buat ni? Macam aku je mulut macam tu. Tak, tu bukan kita. Tapi macam celaka budak ni. Babi 5. Terbongkar. Satu hari, Nona Si dapat tahu Faris yang buat semua video. Dia panggil semua makcik naik motor ke rumah Faris. Kau ni, kurang ajar. Fitnah kami ni. Kami kan jiran yang baik. Tapi ayah Faris keluar dan jawab, baik ke makcik. Anak saya tak pernah rasa aman sejak makcik semua ganggu dia. Sekarang dia guna seni je untuk jawab. Siapa terasa, mungkin patut muhasabah. Mereka terdiam. Babi 6. Yang tak semua orang belajar. Selepas kejadian itu, 2 makcik minta maaf secara terbuka. Mak Ida dan Nokoman. Tapi Nona Si, Kima Hijau dan Pantat Besar masih marah. Cuma kali ini mereka tak berani maki depan orang. Faris terus buat konten, tapi kali ini dia fokus pada mesej positif tentang buli dari orang dewasa. Dia dijemput ceramah di sekolah. Ramai remaja lain diam dia. Terima kasih bro, aku pun selalu kena ejek oleh makcik-makcik. Kau kuat gila. Kadang-kadang, mulut paling menyakitkan bukan datang dari rakan sebaya, tapi dari mulut orang dewasa yang patut jadi contoh. Dan kadang-kadang, jawapan paling kuat bukan dengan marah, tapi dengan seni dan suara sendiri.